Pada 21 Oktober 2024, penduduk di Ipoh telah dikejutkan dengan satu gegaran kuat. Gempa kah? Misteri yang bergema di beberapa kawasan sekitar bandaraya itu. Ramai yang keluar rumah dalam keadaan panik. Ada yang menyangka berlaku gempa bumi, ada pula yang menjangkakan letupan besar. Malah bunyi ini turut terakam di banyak CCTV milik penduduk di kawasan tersebut. Wow, iya dong. Wah, kencang banget tau. Coba orang Ipoh ada yang ngalamin juga gak? Oke guys, kalau dalam video reaction aku hari ini, di video kali ini guys, kayaknya aku udah lama banget ya gak reaction Fakta Channel gitu. Sumpah aku udah lama banget guys. Ini ada video yang berjudul 10 rakaman CCTV paling pelik di Malaysia yang pernah terekam. Gue suka banget, apalagi yang berbau-bau misteri atau horor kayak gitu. Wow, I love it, gue suka. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya sekarang. Tapi make sure buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu guys, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian ternyata setiap kali gue upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. 10 rakaman CCTV paling pelik terakam di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Number 10. Anak patung dihuni. Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah maksudnya dirasuki gitu kah? Tidak berbentuk. Dirasuki gitu kah? Riwayat Muslim. Atau diisi? Selama ini kita hanya mendengar kisah anak patung bergerak sendiri dalam filem seram kan? Namun siapa sangka kejadian menyeramkan ini benar-benar berlaku di Malaysia dan menjadi tular dalam grup WhatsApp komuniti penduduk pada tahun 2023. Ketika pemilik rumah ini pulang ke kampung sempena Hari Raya Haji, kamera liter tertutup yang dipasang di ruang tamunya telah merakam sesuatu yang mengerikan. Anak patung yang tersimpan kemas di dalam almari tiba-tiba bergerak sendiri. Ih, sumpah kepalanya. Oh my god. Beberapa saat kemudian, satu kelibat hitam pula muncul sama-sama di sebalik pantulan cermin kabinet dapur. Bayang itu berdiri, diam, seakan menanti. Perkara ini menimbulkan ketakutan penduduk di sana. Ramai juga yang mengaitkan insiden ini dengan larangan menyimpan patung dalam bentuk sempurna sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis. Seperti di awal tadi, kita mungkin menganggap ia sekadar kebetulan. Lihat guys, tapi ingatlah, jin dan syaitan itu sentiasa. Ini jelas banget guys, lihat guys, ini jelas banget sumpah. Tapi bentukannya gak ini ya, gak jelas, maksudnya kayak ini kepalanya mungkin ya, tapi kayak lurus gitu guys sih, gak ada leher. Wujud untuk kayak pakai jubah. Usia. Wallahu a'lam. Sumpah serem banget. Gimana sih? 9. Siapa yang menari? Pada tahun 2023, kecoh di media sosial apabila seorang anggota polis memuat naik sebuah video rakaman CCTV yang amat menyeramkan. Dalam video tersebut, kelihatan seseorang atau sesuatu sedang menari di dalam sebuah bilik. Oh iya, kakinya nih, di sini nih kakinya tadi gerak-gerak tuh. Tapi apa yang membuatkannya pelik adalah pada waktu rakaman ini diambil, tuan rumah tersebut sedang keluar bekerja dan bilik itu sebenarnya kosong. Menurut laporan, penduduk sering rupanya tak ada penghuni. Buat aduan polis sebab jiran bising, individu terkejut bila dapat tahu. Buat aduan kepada pihak polis kerana terganggu dengan jirannya itu yang didakwa seringkali memasang lagu dengan sangat kuat sambil menari. Namun setiap kali polis tiba, lampu rumah itu akan terpadam serta-merta dan suasana terus sepi. Setelah melihat terdapat kelibat wanita menari dalam salah satu rakaman CCTV penduduk. Guys, ini jelas banget tau. Lihat. Polis terus menghubungi tuan rumah yang pada ketika itu didakwa sedang bekerja. Peliknya, apabila tuan rumah pulang, mereka mendapati bilik tersebut sememangnya kosong dan terkunci. Apa yang lebih mengerikan, susuk tubuh yang terakam di CCTV kelihatan sangat berbeza daripada tuan rumah. Rambutnya bersanggul seperti wanita zaman dahulu dan pergerakannya tidak seperti manusia biasa. Persoalannya, siapa atau look at that. Ini nih. Apa yang sedang menari di dalam bilik itu?
8. Jadi yang barusan tuh kayak si tetangganya tuh protes, bising terus nih rumah ini gitu. Jangan setel musik sembarangan terus lapor polisi. Padahal di rumah itu kosong, nggak ada orang. Gila gak? Siapa tarik tangan? Bayangkan kalau perkara ini berlaku dekat korang. Anak kecil kah? Sumpah kah? Baru-baru ini, sekitar bulan April, seorang ibu berkongsi detik cemas di media sosial. Semalam anak aku kena kacau cut office. Masa dia naik tangga ada benda tarik tangan dia. Nasiblah Dedi, dia memang tengah perhatikan dia kata CCTV. Oh, lagi dilihatin sama ayahnya. Cepat lari gikat tangga. Dedi dia naik dulu, ingat dia tak follow belakang tuh yang laju jadi dia naik. Apabila tangan anaknya seakan-akan ditarik oleh sesuatu ketika mengikuti ayahnya ke pejabat. Maksudnya mana sih? Ayahnya langsung tidak sadar. mensyaki apa-apa yang ganjil pada waktu itu, sehinggalah pandangannya tertumpu pada monitor CCTV di pejabat. Dalam rakaman CCTV itu jelas kelihatan anaknya seakan menunjuk ke arah sesuatu yang tidak kelihatan selepas diselamatkan oleh ayahnya. Apa yang menakutkan, kes seperti ini juga pernah berlaku sekitar tahun 2021 di sebuah pejabat yang terletak Putrajaya. di Putrajaya, di mana kerusi tersebut dapat dilihat dengan jelas bergerak perlahan-lahan seolah-olah sedang ditarik oleh tangan yang tidak kelihatan. Padahal ini gelap loh. Ih, gue merinding sumpah. Kejadian ini dilaporkan berlaku pada pukul 3.15 pagi, iaitu ketika semua pekerja telah pulang. Apa pandangan korang? Sumpah. 7. Tiba-tiba ditelan bumi. Hah? Bagi Faktau, ini antara rakaman CCTV paling menyeramkan. Oh ya, Terakam yang orang India. dari India yang sedang bercuti di Malaysia. Dirakam CCTV sedang berjalan di belakang beberapa individu sebelum tiba-tiba Ada black hole gitu, bukan black hole, apa sih? Tuh lubang, langsung dia tuh meninggal tahu. masuk ke dalam lubang besar akibat tanah mendap. Rakaman itu mengejutkan seluruh negara dan menggemparkan dunia. Usaha menyelamat digerakkan selama 9 hari berturut-turut, namun langsung tidak membuahkan hasil. Lihat guys, ada air dong di bawahnya. Operasi itu akhirnya dihentikan dan ditukar kepada fasa search and recovery. Yang peliknya, sehingga ke hari ini tiada sebarang petunjuk ke mana hilangnya mangsa. Oh, belum ditemukan ya, dan mungkin sudah meninggal mungkin karena belum Insiden itu mencetuskan pelbagai teori, termasuk dakwaan kewujudan gua misteri di bawah Kuala Lumpur. Namun kalau korang nak tahu, ini bukan kali pertama tragedi tanah mendap berlaku di Malaysia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antaranya di Bukit Antarabangsa pada tahun 2008, Jalan Maharaja Lela 2014 dan Seremban 2022. Selepas takut kejadian banget tanah aku mendap kosong itu yang berlaku di tanah Kuala Malaysia. Lumpur, lebih banyak insiden tanah mendap dilaporkan dalam tempoh yang hampir sama, sekaligus menguatkan teori tentang kewujudan sebuah gua misteri di bawah ibu kota tersebut. Ingat, jangan terlalu yakin dengan setiap langkah, kerana bumi tidak selalu bersahabat. Bila tiba waktu, ia mampu menelan jejak. Iya guys, gak ada yang disangka-sangka ya. Ibu tadi juga belum ditemukan sampai saat ini. Dan mungkin masuk, enggak, maksudnya kayak itu air di bawah tuh deras mungkin ya. Sampai kayak terus hilang gitu. Kemana mereka hilang? Selain daripada newspaper cutting, selain daripada police report, bangunan itu sendiri dan footage itu sendiri ada. Abang tak percaya, abang pergi cari balik. Benda ni ada ke lah dalam newspaper? Faktau pernah ceritakan kisah ini sebelum ini, dan Faktau yakin korang semua setuju ini antara Aku tahu video rakaman ini, CCTV serem sih. paling pelik dan menyeramkan yang pernah berlaku di Malaysia. Pada Sampai tahun pingsan 2010, gitu. 2 orang lelaki dilaporkan hilang secara misteri di sebuah pusat latihan pemandu di Selangor, sehingga didakwa melibatkan kes polis. Apa yang menjadikan kisah ini begitu menakutkan adalah hakikat bahawa kilangan mereka tidak meninggalkan sebarang jejak kecuali satu rakaman CCTV yang benar-benar mengganggu.
Semasa untuk mengambil kameranya didapati kamera telah beralih tempat dan dia terus meneliti rekamannya. Oh, jadi kayak pret tuh pindah gitu, seret. Kayak seolah-olah sisa hantu itu gak mau direkam gitu. Oh, selepas melihat rekamannya itu, dia kelihatan sangat takut dan terus berlari menuju ke tangga. Dari sini dia hilang, gak keluar lagi. Satu malam tu saya dapat call daripada kawan saya. Dia tak sedap hati, macam ada something yang tengah nak kacau dia. Kebetulan saya tahu kawan saya ni ada kamera. Saya cuba suruh dia rakam. Dan yang last saya dengar bunyi dia menjerit je. Tak tahu senyap macam tu. Dalam rakaman itu, kedua-dua mangsa dilihat seolah-olah telah diganggu oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Namun sepanjang waktu banyak gangguan yang telah berlalu, seperti sirkuit komputer telah menyala dan terpadam dengan sendirinya. Katanya nyala tuh, lihat guys, komputer yang ini nih. Mereka cuba melarikan diri, namun lenyap begitu saja dari pandangan kamera, seolah-olah ditarik keluar dari dunia nyata. Lebih menyeramkan, walaupun tunang kepada salah seorang mangsa yang turut diganggu dalam video tersebut terselamat. Lihat sampai pingsan. Dia dilaporkan masih dirawat di hospital akibat gangguan mental. Dia lebih daripada 10 tahun. Hujung minggu kita orang ramai selalu lepak. Tapi kali ni Ayu cakap dia lambat sikit. Dia kata kena pergi ambil barang ke bab pokok pangkalnya si Ayu teman-teman. Ayu ada mesej Maya. Dia cakap jalan dia scary gila nak pergi bangunan tu. Kanan kiri semua penuh dengan semak-samun. Yang Maya perasan dah miss call. Maya cubalah call balik. Bila call balik, Ayu jerit-jerit. Ayu minta tolong. Berdentam-dentum. Maya tak tahu bunyi. Mungkin pintu, mungkin benda berat lah. Boleh jumpa Ayu seorang. Dia sekarang dekat hospital tengah treatment. Doktor semua cakap dia gila. Tunang kawan Maya tu kita tak tahu dia pergi mana. Dan segala bukti kewujudan kes ini berjaya dirakamkan dalam sebuah dokumentari fiksyen seram bertajuk Bangunan, arahan K. Rahman dan Sen Kusi ada pada filmnya tahun 2015. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Not to say I buy that story, but I believe it's real. Footage yang kita tengok tu straight keluar daripada CCTV punya server tu. 5. Misteri Nizza Afham. Usaha mengesan penyanyi dan pempengaruh Muhammad Nizza artis Afham ini Mokhtar guys yang dilapor hilang selepas keluar jogging di Kelang, Selangor malam semalam giat dijalankan. Baliklah Afham. Oh, Kenapa kalau Afham melarikan diri, kenapa kita adik-beradik semua rapat? Pada tahun 2024, Malaysia telah digemparkan. Tahu, aku tahu ini. Afham Mokhtar, seorang penyanyi dan YouTuber, tiba-tiba hilang secara misteri ketika keluar berjoging seorang diri di Stadium Sultan Sulaiman, Kelang. Pelbagai usaha pencarian telah dilakukan dan pelbagai spekulasi mula timbul. Namun, spekulasi mula terhenti dan bertukar kepada tanda tanya selepas tularnya rakaman CCTV di mana Afham dilihat sedang berjalan tanpa arah. Ya betul. Dia pakai baju Afham ni. Yes, betul apa yang orang nampak. 4 minit. Enggak jogging kok dia ya? Maksudnya enggak kayak... Serta lokasi terakhir telefon Afham. Sekali lagi mereka menemui jalan buntu apabila jejaknya berakhir di jambatan Sungai Kelang, di mana hanya dompet dan telefonnya dijumpai di atas jambatan tersebut. Setelah pencarian demi pencarian dilakukan tidak membuahkan hasil, bapa Afham membuat keputusan untuk melongkan azan di sekitar jambatan tersebut sebagai ikhtiar terakhir. Dan tidak lama setelah itu Afham ditemui tetapi sudah tidak bernyawa, di mana pihak polis akhirnya mengklasifikasikan kehilangan Afham sebagai kehilangan nyawa mengejut dan tiada sebarang unsur jenayah. Polis mengklasifikasikan kes kematian penyanyi Muhammad Nizza Afham Mokhtar sebagai mati mengejut selepas proses bedah siasat selesai petang tadi. Walaupun begitu, mati mengejut itu apa sih artinya? Tidak berpuas hati dan menganggap terdapat banyak persoalan dan tanda tanya yang tidak terjawab sehinggakan kes ini dianggap sebagai misteri. Semoga Nizza Afham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Guys, mati mengejutnya mati mendadak gitu kan. Tapi kenapa kok si dompet sama si handphonenya itu kayak tergeletak, kayak semacam dikeluarin dulu sama orang,
terus mayatnya hilang gitu. Kalau misalkan mati mengejut mungkin harus di sana dong bersama dompet dan handphonenya. Tapi ini kok kayak hilang begitu lama gitu. Wow, misteri banget sih ini guys. 4. Letupan misteri Ipoh. Pada 21 Oktober 2024, penduduk di Ipoh telah dikejutkan dengan satu gegaran kuat. Gempa kah? Letupan misteri yang bergema di beberapa kawasan sekitar bandaraya itu. Ramai yang keluar rumah dalam keadaan panik. Ada yang menyangka berlaku gempa bumi, ada pula yang menjangkakan letupan besar. Malah bunyi ini turut terakam di banyak CCTV milik penduduk di kawasan tersebut. Wow, iya dong. Wah, kencang banget tau. Coba orang Ipoh ada yang ngalamin juga gak? Peliknya, siasatan ramai oleh polis Perak bersama 20 agensi awam dan swasta menemui jalan buntu. Tiada sebarang latihan letupan dijalankan oleh pasukan gerakan AM. Tiada aktiviti kuari. Tiada laporan gempa bumi. Dan tiada letupan sonik. Bunyi itu muncul entah dari mana dan pergi begitu sahaja. Kencang tahu. Ia akhirnya diklasifikasikan sebagai insiden misteri. Yang lebih pelik, kejadian serupa pernah direkodkan pada tahun 2012 dan 2018 pada waktu yang sama, iaitu sekitar jam 11 pagi. Kejadian yang berulang setiap 6 tahun ini mula mengundang tanda tanya yang lebih besar. Kebetulan atau satu kitaran yang belum difahami. Ini cakap anak, jadi waktu tu saya rasa macam dia macam bergegas sekejap daripada dia ada dalam kereta. Saya duduk dekat Ulu Kinta, lepas tu kawan saya dekat area Cemur, dekat Kelebang pun boleh dengar bunyi jugalah. Guys, itu 2012, 2018, terus 2000, barusan 2024. Selisihnya 6 tahun guys di Ipoh. Coba orang Ipoh komen deh, aku pengen tahu ada apa sih. Siapa buka pintu balai? Balai polis pun diganggu. Ini lagi rame dong dibuka pintu. Sumpah. Rakaman dari Balai Polis Bandar Hilir Melaka ini pernah menggemparkan negara apabila mula tular di media sosial sekitar tahun 2017. Dua pintu kaca balai kelihatan terbuka sendiri tepat jam 3 pagi tanpa sebarang interaksi manusia. Lebih mengerikan, salah satu daripada pintu tersebut tiba-tiba pecah dengan sendiri dan mengejutkan 3 anggota polis yang sedang bertugas di meja aduan awam. Walaupun ada yang menganggap ia berkemungkinan berlaku disebabkan oleh tekanan angin, namun ada yang menafikannya kerana dianggap terlalu mustahil. Teori demi teori, persoalan demi persoalan. Kalau angin itu buka ke sini, ini buka ke sini guys, ngerti gak? Yang pintu ini bukanya ke sana, yang ini justru bukanya ke sini. Kalau angin kan harus lawan arahnya sama dong. Ini juga bukanya harus ke sini, ini juga harus ke sana gitu, ngerti gak? Tiada penjelasan saintifik maupun rasmi yang diberikan. Maksudnya harus gini dua-duanya nih, srek gitu. Kalau angin kan satu arah, jangan gini gitu. Rakaman ketukan misteri. Oh ini ketukan pintu, sumpah. Isu ketukan pintu misteri ini sangat-sangat viral dan boleh dikatakan hampir bener gak sih ini guys, ketukan pintu ini? Dan semakin merebak dari negeri ke negeri kan. Namun kalau korang ingat lagi, ketika insiden ini berlaku di Johor, terdapat rakaman CCTV berjaya merakamkan sesuatu ketika ketukan misteri itu sedang berlaku. Lihat guys, dengar. Kalau korang tengok dekat CCTV ini, dikatakan bunyi burung wak-wak katanya. Seakan-akan asap atau tali kelihatan ketika ketukan itu berlaku. Oh iya tuh. Adakah ini punca kepada ketukan tersebut? Tapi yang kampung darat ni, yang rumah satu tu, dia dah kacau 4 hari tau. Lepas tu hari last tu dia menggila, dia kacau satu kampung. Satu kampung lah, 2-3 kampung dia kacau. Tapi ketuk dia macam ni lah. Yang cuba jangan ketuk macam tadi. Kuat. Itu lah. Dah. Malah pada tahun 2021, viral di media sosial rakaman CCTV berjaya merakamkan kelibat yang didakwa menjadi punca kepada ketukan misteri itu.
Tapi kalau korang tengok betul-betul, sebenarnya itu cumalah bayang-bayang musang yang berjalan di atas wayar elektrik. Dan perkara ini juga turut disahkan oleh ramai orang di komen. Jadi, siapa sebenarnya yang ketuk pintu? Tuh, gak ada orangnya. 1. Number 1 please. Macam mana dia tolak kereta? Yang di korang nilai lorong. sendiri apa yang korang bakal nampak dalam rakaman CCTV kali ini. Didakwa berlaku di Kuala Lumpur. Sebuah kereta jenis Toyota Velfire dilihat meletakkan kenderaannya secara double park dan menghalang kereta Alza. Memang pelik dia. Asal kenapa? Dia dah bapak. Nah, dia keluar. Perhatikan dia udah keluar ya, gak ada sesiapa pun di dalam. Namun Dikunci. bertambah pelik apabila pemilik kereta Alza tiba dan cuba untuk mengalihkan Toyota Velfire tersebut. Korang masih tak akan percaya apa yang berlaku seterusnya. Insya dulu, tengok dulu. Sumpah. Bannya gak berputar. Gak berputar loh bannya. Velfire. Ada yang mendakwa sebenarnya terdapat pemandu di dalam kereta tersebut yang mengalihkan kereta itu. Tapi namun sekiranya korang tengok di bahagian tayar, ia langsung tidak bergerak. Tidak. Dan terdapat juga kesan jejak seakan-akan tayar itu diseret. Dan jika korang tengok di bahagian komen, ramai yang mengatakan video itu benar dan lelaki tersebut menggunakan ilmu Nasrul Haq untuk mengalihkan kereta. Serang! Iaitu ilmu persilatan yang pernah diharamkan oleh JAKIM pada tahun 1978 kerana didakwa mengandungi unsur kesesatan. Adakah video ini benar atau telah disunting? Velfire. Kalau Fakta rasa video ini telah disunting. Sebab kalau korang pergi ke profil Muhammad Afiq GP ini, korang akan nampak video yang dipost selepas video viral itu adalah video cara-cara diorang edit. Sumpah anjir. Masih ada orang dalam tuh, lihat. Namun pada pendapat korang, rakaman CCTV di awal video tadi adakah benar atau sekadar lakonan? Kongsikan komen korang di bawah menggunakan hashtag Fakta Benar kalau percaya. Guys, sumpah gue agak kesal yang barusan yang nomor 1 ya. Gue udah mikir wah ini ilmu bener canggih banget, gila banget gitu ilmunya, ternyata diedit. Ya sekarang sih guys, bener sih sekarang tuh udah zamannya AI ya, 2025 ini apalagi nih. Please jangan terlalu percaya dengan apapun sebelum itu benar-benar terbukti. Karena sekarang zamannya AI, semua tuh bisa diperbuat dengan sekali klik gitu. Kita harus lebih pintar lagi mencari informasi, lo harus lebih pintar lagi dalam ya berbuat suatu hal gitu, karena sekarang tuh zamannya direkayasa semuanya guys. Tapi apapun itu jadikan pelajaran video ini guys, karena memang sejatinya kita tuh bersentuhan dengan mereka, dengan makhluk astral, dengan makhluk halus. Kita tuh bersinggungan dunia kita dengan dunia mereka, jadi kita gak bisa dipisahkan. So kita harus tetap menjaga iman kita guys, mempertebal iman kita supaya kita tetap bisa terjaga gitu. Anyway, itu sudah video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tinggal setiap kali gua upload video gitu. Oke, saya Dampiar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.